Tajuk buku ni memang menarik perhatian. Siapakah yang perlu membacanya? Buku ini untuk semua yang ingin memahami cara manipulasi berfungsi. Kan anda terjatuh dan patah tangan. Bila anda pergi ke hospital, imbasan X-ray akan tunjukkan dengan sangat jelas garisan retak putih pada tulang tu. Ya, benda fizikal kan? Senang nampak. Betul, doktor cuma perlu tunjuk ke arah skrin sambil cakap, ini dia puncanya. Ini tulang yang patah. Ia sangat binari. Patah atau tak patah? Hitam atau putih? Tepat sekali. Dan sejujurnya benda tu bagi kita kelegaan psikologi. Sebab kita manusia ni suka perkara yang boleh dilihat dengan mata kasar kan? Sesuatu yang kita boleh kategorikan dan baiki dengan prosedur yang jelas. Tapi malangnya bila kita masuk bab jiwa, terutamanya dinamika psikologi yang gelap macam manipulasi dan kecacatan empati, mesin X-ray tu dah tak berguna langsung. Ya, sebab kerosakan struktur otak atau jiwa ni tak berdarah. Ia tak nampak pada imbasan fizikal yang biasa, tapi ia tetap mematikan. Sangat mematikan. Dan itu membawa kita kepada wacana utama kita pada hari ini. Betul, hari ini kita meneroka satu persoalan yang sejujurnya sangat memecah belahkan pakar psikologi, ahli terapi dan juga mangsa-mangsa penderaan emosi di seluruh dunia. Persoalannya, bolehkah seorang psikopat tegar atau narsisis ni disembuhkan dengan kasih sayang dan terapi rohani? Atau adakah satu-satunya jalan keluar untuk mangsa adalah lari sepenuhnya? Putuskan semua hubungan, konsep yang kita panggil secara klinikal sebagai absolute no contact. Ya, ini sebenarnya wacana antara idealisme kemanusiaan berlawan dengan realiti klinikal yang sangat kejam. Berpandukan penelitian teks tentang anatomi manipulasi, saya akan mempertahankan hujah bahawa setiap manusia mempunyai potensi fitrah untuk berubah melalui proses islah atau pembaikan. Dan saya percaya dengan penekanan pada intervensi persekitaran dan rohani, mereka tak dilahirkan sebagai raksasa mutlak. Dan saya akan membantah pendirian itu sekeras-kerasnya. Berbekalkan hujah neurobiologi, terutamanya kecacatan pada amigdala, saya menegaskan bahawa sifat pemangsa berdarah dingin ini bersifat struktural. Mengharapkan mereka berubah hanya dengan kasih sayang, itu satu bentuk kenaifan yang membahayakan mangsa. So, mari kita letakkan asas perbincangan ni dulu. Kalau kita teliti dari sudut psikologi perkembangan, kita tahu sifat manipulatif yang melampau ni selalunya berakar umbi dari persekitaran. Maksud awak, faktor nurture? Ya, nurture. Kanak-kanak yang lalui trauma melampau atau penderaan, atau sebaliknya, mereka dibesarkan dengan corak pemujaan yang terlalu ekstrim. Dari situ mereka mula bina perisai narsisistik. Untuk lindungi diri mereka lah. Tepat sekali. Perisai itu adalah cara otak kanak-kanak bertahan dari dunia yang rasa macam tak adil. Maknanya, kecacatan karakter ni adalah reaksi, bukan sesuatu yang wujud dari asal. Kalau kita guna analogi tanah pertanian kan, tanah fitrah ni pada asalnya subur. Tapi lepas tu diracun. Betul, trauma tu adalah racun toksik yang meresap dalam tanah, menjadikan apa saja yang tumbuh atasnya tu beracun. Tapi secara logiknya, kalau kita buang racun tu dan kita masukkan baja sokongan, air terapi, tanah tu lambat laun mesti akan subur balik kan? Analogi tanah yang diracun tu memang sangat puitis. Tapi mari kita tengok pada data keras. Bagaimana kalau masalahnya bukan pada tanah yang keracunan? Habis tu? Macam mana kalau benih empati tu memang tak pernah wujud langsung? Bila kita analisis neurobiologi di sebalik psikopati dan narsisisme tahap klinikal, kita bukan lagi bincang tentang tingkah laku yang dipelajari. Kita bercakap tentang 40 hingga 60% kebolehwarisan genetik. Okey, tapi peratusan tu? Biar saya habiskan poin biologi ni dulu. Lebih menakutkan, imbasan MRI ke atas otak psikopat tegar ni tunjukkan saiz amigdala mereka jauh lebih kecil dan kurang aktif berbanding manusia normal. Ya, amigdala, pusat empati tu. Betul. Bahagian yang memproses rasa bersalah dan belas kasihan. Ini bukan isu persekitaran. Ini isu perkakasan atau hardware. Otak mereka macam komputer yang memang langsung tak dipasang dengan chip
belas kasihan. Tapi komputer boleh di-upgrade kan? Awak boleh duduk depan keyboard tu setiap hari. Awak type kod kasih sayang, awak menangis meluahkan perasaan, tapi kalau perisian tu tak ada dalam hard drive, ia tak akan tiba-tiba berfungsi. Awak bukan tengah merawat tanah, awak tengah siram konkrit dan berharap bunga ros akan tumbuh. Wow. Siram konkrit. Tapi saya faham hujah biologi awak tu. Walaupun begitu, kenyataan awak sebenarnya membuka ruang untuk perspektif saya. Macam mana tu? Awak sendiri sebut tadi 40 hingga 60% adalah kebolehwarisan genetik, kan? Ya, itu data dari kajian. So, matematik asas beritahu kita, maknanya ada baki 40 hingga 60% lagi. Dan baki itu adalah faktor persekitaran. Kita tak boleh bincang pasal neurologi tanpa akui kewujudan neuroplasticity. Neuroplasticity, keupayaan otak berubah. Betul. Otak sentiasa boleh bentuk laluan neuron baru sepanjang hayat melalui terapi kognitif tingkah laku atau muhasabah diri secara rohani yang memaksa ego itu dilawan. Otak secara fizikal boleh berubah. Kalau kita anggap saiz amigdala sebagai takdir mutlak, adakah kita nak nafikan kehendak bebas manusia? Adakah kecacatan biologi menghalang seseorang secara total dari menerima kesedaran moral? Saya tak sangkal neuroplasticity itu wujud. Otak memang boleh buat laluan baru. Tapi kita kena faham bagaimana otak manipulator tegar ni memproses rangsangan. Mereka proses macam manusia biasa, cuma dengan defisit. Tidak, itu kesilapannya. Untuk neuroplasticity berfungsi membina empati, otak tu mesti ada sistem ganjaran yang hargai empati. Tapi dalam otak pemangsa dark triad ni, sistem dopamin mereka tak direka untuk rasa puas dari kasih sayang. Jadi mereka dapat kepuasan dari mana? Dari penaklukan, dari kawalan mutlak kat atas mangsa, dari rasa euforia bila tengok orang lain tunduk menangis di kaki mereka. So, bila pasangan atau ahli terapi bagi kasih sayang tulen, otak mereka tak terjemah tu sebagai isyarat untuk bina empati. Maknanya kasih sayang tu dilihat sebagai apa? Sebagai data. Pemangsa emosi ni ada empati kognitif tapi kosong empati emosi. Mereka faham secara logik kenapa awak menangis, tapi mereka langsung tak rasa kesedihan awak tu. Mereka tak ada resonant empathy. Tepat sekali. Air mata mangsa tu cuma satu titik data yang beritahu mereka, oh, kalau saya buat begini, saya dapat reaksi ini. Menggunakan hujah rohani ke atas individu yang jadikan kesakitan orang lain sebagai mata wang mereka, ini sangat bahaya untuk mangsa. Saya faham risiko bahaya tu. Memang kasih sayang yang buta tu senjata makan tuan. Saya tak nafikan. Tapi sebab tu kita kena bezakan antara mangsa yang dipergunakan dengan pihak klinikal yang profesional. Profesional pun selalu kena tipu dengan golongan ni. Ya, tapi bukankah tanggungjawab kita secara moral untuk sentiasa tawarkan jalan pemulihan? Kita bukan cakap pasal kasih sayang tanpa syarat, kita cakap pasal sempadan klinikal yang bersih. Ahli terapi yang pakar boleh bawa proses islah tanpa terjerat dengan manipulasi. Kasih sayang tu tak semestinya kita biar diri dipijak. Ia boleh hadir dalam bentuk ketegasan yang memaksa mereka bertanggungjawab. Awak bercakap seolah-olah manipulator ni hormat pada sempadan. Dinamika realitinya jauh berbeza. Mari kita bedah macam mana mereka langgar sempadan tu. Mereka manipulasi persepsi. Ya, tapi bukan dengan cara datang sebagai raksasa. Kerap kali mereka datang sebagai mangsa. Ibarat burung patah sayap. Ini taktik PT play yang klasik. Mereka akan ungkit trauma zaman kanak-kanak mereka. Saya jadi macam ni sebab ayah saya pukul saya dulu. Betul. Mereka akan guna bahasa psikologi yang awak pertahankan ni semata-mata nak pancing simpati. Khususnya untuk orang yang ada severe kompleks. Sindrom penyelamat, di mana mangsa rasa terpanggil untuk rawat mereka. Ya, mangsa fikir, oh dengan cinta dan doa saya dia akan berubah. Tapi hakikatnya, ini bukan merawat pesakit. Ini macam awak cuba cas bateri yang sel strukturnya dah rosak teruk guna power bank. Bateri tu takkan penuh. Takkan pernah penuh. Ia cuma akan sedut kuasa dari power bank tu sampailah power bank tu mati, rosak dan dibuang ke tepi. Mangsa diternak jadi hamba kepada ego narsisis. Harapan untuk berubah tu sebenarnya adalah bekalan utama narsisis ni. Wow, analogi power bank tu memang sangat kuat. Dan ya, sindrom penyelamat memang selalu membutakan mata mangsa. Tapi kita tak boleh pukul rata semua orang yang ada ciri narsistik ni sebagai parasit. Kenapa pula tak boleh?
Sebab ada spektrum. Kalau kita terlalu bergantung pada naratif buang mereka sejauh mungkin, macam mana dengan dilema dunia realiti? Katakanlah pemangsa tu ibu bapa mangsa sendiri. Ibu bapa narsistik memang realiti yang sangat membebankan. Kan, dalam budaya kita, nak buang ibu bapa sepenuhnya ni ada implikasi moral dan etika yang amat berat. Takkan kita nak suruh anak putus hubungan terus semata-mata sebab label diagnostik? Bukankah teks juga cadangkan teknik Grey Rock? Grey Rock menjadi batu kelabu. Ya, teknik berinteraksi tanpa bagi sebarang respons emosi. Ia boleh kekalkan struktur hubungan asas tanpa musnahkan kewarasan mangsa, kan? Mangsa masih boleh bertahan tanpa lari secara total. Poin ni kritikal, tapi jom kita perhalusi kenapa Grey Rock direka. Untuk pendengar yang mungkin tak familiar, taktik Grey Rock ni mangsa berlakon jadi sangat membosankan, sifar emosi. Objektifnya untuk potong bekalan narsisistik. Betul, supaya pemangsa tu bosan dan cari mangsa lain. Tepat, tapi perhatikan fungsi asasnya. Ia adalah perisai sementara. Ia dicipta untuk kelangsungan hidup waktu kecemasan, bukan strategi untuk hidup bersama seumur hidup. Tapi sekurang-kurangnya, ia beri peluang pada mangsa tunaikan kewajipan tanpa hancur, kan? Secara teori, ya. Tapi bayangkan awak terpaksa hidup sebagai batu kelabu selama 10-20 tahun. Itu bukan kehidupan. Itu cuma sekadar masih bernafas. Dan sebab itulah dari segi klinikal, absolute no contact sentiasa jadi penyelesaian akhir. Sebab tekanan biokimia tu terlalu tinggi untuk mangsa tanggung. Lebih dari itu, ia sebab ketagihan yang kita panggil trauma bonding. Sangat mustahil nak putuskan ketagihan ni selagi tak ada jarak yang mutlak. Sebab dinamika ini mengubah struktur otak mangsa tu sendiri. Boleh awak perincikan mekanik trauma bonding tu? Kenapa bahaya sangat? Masa mangsa didera emosi, dikritik, otak mereka banjir dengan hormon stres, kortizol. Ia sakit. Tiba-tiba, manipulator ni berubah jadi malaikat yang sangat baik. Mereka buat love bombing. Minta maaf, bagi hadiah, janji tak buat lagi. Ya, otak mangsa terus ditembak dengan letusan dopamin yang kuat. Kitaran seksa dan ganjaran rawak ni, ia hasilkan kesan biokimia yang setara dengan penagih heroin. Penagih dadah. Awak samakan mangsa dera emosi dengan penagih. Secara literal, mekanismenya sama. Bayangkan penagih heroin yang tengah proses putus ubat, withdrawal. Lepas tu awak letak heroin sikit atas meja. Oh, ni untuk wujudkan sempanan klinikal yang sihat. Apa akan jadi? Otak dia akan reset balik pada ketagihan tu. Bingo! Sama macam mangsa. Kalau awak benarkan akses, walau sikit macam intai media sosial mereka sebulan sekali, laluan ketagihan neuron tu akan hidup balik. Sebab tu absolute no contact ni bukan kekejaman. Ya, macam pembedahan kecemasan lah. Ya. Memotong anggota badan yang kena gangren supaya pesakit tu boleh hidup. Menyelamatkan nyawa dan akal mangsa mesti diutamakan dari cuba pertahankan institusi yang menzalimi mereka. Metafora potong gangren tu sangat drastik tapi menggambarkan keperitan sebenar. Tapi kalau kita kekalkan hubungan minimum sekalipun, takkan tak ada langsung sisa kesedaran dari pemangsa tu untuk berhenti bila tengok mangsa dah tak layan? Tidak. Sebab bagi manipulator tegar, pintu yang tertutup rapat pun mereka anggap sebagai cabaran. Masa inilah mereka lancarkan fasa hoovering. Macam mesin vacuum tu kan, sedut mangsa masuk balik. Ya. Mereka akan cari apa saja retakan pada dinding perlindungan mangsa. Mereka tiba-tiba pura-pura sakit jantung atau nangis cakap mereka dah dapat hidayah. Dan kalau mangsa tu rasa simpati, mangsa fikir ini mungkin potensi persekitaran yang positif. Kalau mangsa percaya, otak mangsa lepaskan dopamin lagi. Mangsa masuk balik dalam sangka. Dan bila manipulator ni dah rasa selamat, mereka akan cepat bosan dan mulakan fasa devalue. Merendah-rendahkan mangsa semula. Lebih teruk dari pusingan pertama. Dan akhirnya fasa discard. Mereka buang mangsa macam sampah. Kitaran ni akan hancurkan fungsi realiti mangsa. Kita tak boleh berunding dengan mesin pemusnah emosi. Penjelasan awak tentang rentetan biokimia ni, dari trauma bonding ke fasa hoovering dan discard, memang sebuah penjara emosi yang gelap. Bila empati manusia dijadikan senjata macam tu, ia memang mencabar etika dan kerohanian kita. Ia mencabar segala yang kita tahu tentang kemanusiaan. Ya, untuk merumuskan kedudukan saya hari ini, saya tetap berpegang bahawa meletakkan titik noktah yang manusia tak mungkin langsung boleh disembuhkan adalah terlalu pesimis. Ia menafikan fitrah. Tapi
melalui pembentangan awak tadi, saya harus bersetuju dengan amaran tu. Amaran untuk mangsa. Tepat. Proses islah ni bukan tugasan mangsa. Mangsa sama sekali tidak patut menjadi pusat pemulihan untuk pemangsa yang meratah mental mereka. Dan di situlah titik pertemuan terkuat kita. Saya bukan sengaja nak jadi pembawa mesej yang gelap. Saya hormati nilai kerohanian. Tapi sains wujud untuk selamatkan pesakit yang sedang lemas. Bila kita berhadapan dengan kecacatan struktural dan ketiadaan empati kognitif yang kronik, mengharapkan keajaiban adalah sama dengan membiarkan mangsa musnah perlahan-lahan. Kelangsungan akal mangsa adalah prioriti mutlak. Absolute no contact adalah talian hayat yang sebenar. Selagi mangsa faham realiti bahaya di sebalik ilusi kasih sayang palsu tu, mereka tak akan mudah diguna sebagai mata wang bekalan emosi. Betul. Pengetahuan adalah perisai. Ya, persoalan sama ada kecacatan genetik ni mengatasi kebolehan roh manusia untuk sembuh, mungkin tak akan ada jawapan sepakat. Tapi satu benda pasti, wacana ini mengajar kita untuk buang kenaifan. Sangat setuju. Macam imbasan X-ray yang kita bincangkan awal tadi kan, retakan yang paling memusnahkan hidup kita selalunya tak nampak pada skrin medikal. Ia terselindung di sebalik janji palsu. Jadi, tepuh dada, tanya akal. Adakah anda nak biarkan jiwa anda terus digodam atau berani putuskan talian tu sepenuhnya? Terima kasih kerana menyertai penerukaan intelek kami hari ini. Ini adalah The Debate.